Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kepada para alim ulama, timbalan pengerusi ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat, seluruh jemaah yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang mana biasanya hari Khamis malam Jumaat aktiviti masyarakat kita adalah membaca surah Yasin. Tetapi boleh juga kalau kita itu membaca surah Yasin selepas daripada itu, tidak ada halangan. Selalu kita dengar disebut Ummul Kitab. Apa dia Ummul Kitab? Iaitu suratul Fatihah. Apa dia Ummus Sunnah? Apa dia ibu kepada As-Sunnah? Kata para ulama, ibu kepada As-Sunnah itu adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallam, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'b. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Yang peliknya, tak ada seorang pun daripada kami yang kenal siapa orang ni. Tapi nak kata orang jauh, tak nampak pula gaya-gaya musafir. Macam orang sini juga, tapi tak ada orang kenal. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Jadi masuk lelaki yang berpakaian putih berambut hitam tadi, sehinggalah dia berduduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu dia itu menemukan lutut dengan lutut, wa wada'a kaffaihi ala fakhizahi, meletakkan kedua tapak tangan di atas paha. Wa qala ya Muhammad. Lalu lelaki itu bertanya, akhbirni anil Islam. Khabar kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi SAW membilang satu persatu rukun Islam. Nabi SAW bersabda, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
dan kamu menunaikan haji ke Baitullah sekiranya kamu mampu sampai ke sana. Qala sadaqta. Yang lebih heran lagi, udahlah dia bertanya, dia pula abah dia kata betul ya? Betul ya. Sepatut kita kadang kita tanya, ya ustaz macam mana hukum gini-gini, ustaz buat abah, terima kasih lah ustaz. Ini kita tanya-tanya, bila ustaz terangkan hukumnya gini-gini, betul ustaz. Jadi sahabat rasa heran. Pasal dia tanya, dia pula abah kata betul. Kemudian fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami rasa takjub dengan lelaki ni. Dia nyai, dia pula yang haba kata betul. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu lelaki tersebut berkata kepada Nabi SAW, haba kepada saya tentang iman. Qala antu'mina billah. Sesungguhnya Nabi SAW membilang satu rukun iman, bahawa kami itu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan dengan para malaikatnya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan para rasul, wal yaumil akhiri, dan dengan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan bahawa kamu itu beriman dengan takdir baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala. Wala sadaqta. Lalu dia berkata lagi, lelaki tadi berkata betul. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu lelaki itu bertanya lagi, apa kepada saya tentang ihsan tu apa dia? Lalu Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu ihsan. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi inilah hadis yang dinamakan oleh para ulama sebagai ummus sunnah, ibu sunnah. Kerana di dalam hadis ini terkandung perkara-perkara asas dalam agama, 3 tonggak agama yang terbit daripadanya 3 ilmu. Ya. Bila ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, lelaki tadi itu sebenarnya malaikat Jibril, Nabi SAW menerangkan satu persatu amalan-amalan zahir. Mengucap dia kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan seterusnya. Lahirlah ilmu namanya ilmu fiqh. Bila Nabi SAW membilang satu persatu rukun iman, maka lahirlah ilmu yang dikenali sebagai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dan apabila Nabi SAW menerangkan tentang apa itu ihsan, maka disitulah datangnya ilmu yang dikenali sebagai ilmu tasawuf. Jadi hati-hati. Di zaman kita ini, kadang-kadang orang yang melaungkan berpegang dengan sunnah, dia tak perasan macam mana cara sebenar nak pegang dengan sunnah. Bahkan mungkin sebahagian daripada kita berdepan dengan golongan yang mengatakan bahawa dia tu dalam agama ni nak pegang yang sahih saja. Saya ustaz yang hadis sahih saja pakai, yang tak sahih saya tak pakai. Sedangkan kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ittafaqul ulama, sepakat para ulama minal fuqaha wal muhaddisin, daripada ahli fiqh dan ahli hadis, ya juzu wa yustahabbu, harus bahkan digalakkan, al amalu, beramal, bil ahaditsi dhaifah atau bil haditsi dhaif, dengan hadis yang dhaif, malam yakun maudu'a, selagi mana bukan hadis palsu lah. Hadis palsu tu bukan hadis sebenarnya, ya. Orang tu mohong, dia hamba kata ini Nabi SAW bersabda, sebenarnya Nabi SAW buat macam ini, sebenarnya tidak. Tapi kalau setakat dhaif, itu masih diamalkan, antaranya dalam fadailul a'mal, kelebihan beramal. Kuatlah orang komplain, apa masjid Muttaqin ni baca Yasin malam jemaat, tak ada dalil, kata dia. Ada dalil. Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Nabi SAW, man qara'a surat Yasin lailatul jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan bagi dia dosa dia. Tapi hadis tu dhaif, tidak sahih. Itu kita kena faham. Satu kekeliruan dalam masyarakat, dia faham istilah lam yasih, tidak sahih itu dengan kefahaman bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita kalau tak sahih, tak betul lah. Ya tak? Orang tanya, betul ke Tuan Haji dah kata dapat kerja pindah Kuala Lumpur? Tak sahih tu. Mana tak betul lah, cerita itu tak betul. Tapi dalam ilmu hadis tidak demikian.
Dalam ilmu hadis tidak sahih bukan berarti tak betul. Berarti tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Biar kita faham ya. Sebab tu saya selalu mukaddimahkan dalam mana-mana kuliah saya, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Kadang-kadang orang ilmu ada tapi dia tak faham. Jadi kita nak faham sedikitlah apa cerita sahih dhaif ni. Ceritanya, sepakat kita orang beriman, wajib kita itu beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam takat tu dia tak balah lah. Ya. Bab lain tu kadang balah juga ya. Ini kata tak sunat, ini kata sunat, ini kata bid'ah, ini kata tidak. Tapi kalau setakat mengatakan wajib kita ikut perintah Allah, tunaikan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, yang namanya orang Islam, insya-Allah dia itu tak bangkang lah. Aliran apa sekalipun. Mana kita tahu perintah Allah? Mana kita tahu larangan Allah? Jawabnya daripada Quran dan Sunnah. Wahyu. Dua-dua tu wahyu. Quran wahyu, lafaz dan makna daripada Allah. Sunnah juga wahyu, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua tu wahyu. Persoalan, macam mana kita nak tahu yang dikatakan Quran tu memang betul Quran? Macam mana kita nak tahu yang dikatakan hadis tu memang betul hadis? Itu persoalan. Takat kita kata nak beramal ikut hadis tu, kita dah sepakat. Maka jawabnya melalui periwayatan. Pasal Quran tak turun pada kita. Dan Nabi SAW pun tak nyampaikan Quran pada kita. Kita dapat Quran daripada siapa yang sebenarnya? Kita yang ada dalam Masjid Al-Muttaqin malam ni, kita dapat Quran hadis daripada siapa? Daripada guru kita. Ya tak? Ada yang dapat daripada Nabi direct? Tak ada. Kita dapat daripada guru kita. Guru kita juga tak dapat daripada Nabi SAW. Dia dapat daripada guru dia. Maka periwayatan inilah, bila mana diriwayat sesuatu riwayat itu oleh bilangan perawi yang ramai, makanya tak mungkinlah seramai itu perawi pakat tersilap, pakat terlupa, tak mungkinlah. Ya tak? Walaupun kita tak lihat dengan mata kepala, tapi berita tu memang sampai daripada jalur yang pelbagai. Tak mungkinlah tersilap, terlupa, tak mungkin. Kita ambil contoh mudah, bukan Quran hadis pun, contoh mudah saja. Siapa agak-agaknya dalam masjid ni tak tahu siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Atau ragu-ragu? Entahlah teman. Ke Muhyiddin Yassin lagi ke? Tun Mahathir ke? Ada ke yang ragu-ragu? Yang tak setuju mungkin ada. Dalam dunia politik ni biasalah. Ada orang setuju, ada orang sokong, ada tidak. Tapi kalau ragu-ragu tak ada. Pasal berita siapa yang jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ni mutawatir. Dihabar oleh ramai orang. Ya. Al Jazeera habar, CNN habar, ya, Harakah Daily, Sinar Harian, semua habar benda yang sama. Makanya tak mungkinlah semua ni tersilap. Itu namanya mutawatir. Al-Quran semuanya mutawatir. Maka yakinlah Al-Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang cerita ayat Quran ni sahih, ayat Quran satu lagi ni dhaif, tak ada. Bila mutawatir itu yakin semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi hadis tidak demikian. Hadis Nabi SAW sebahagiannya mutawatir. Bila mutawatir yufidul qat'a, pastilah ini memang daripada Nabi. Sebab itu ulama membezakan, kalau tolak hadis mutawatir boleh bawa kufur. Kalau tolak hadis yang sahih berdosa saja, belum kufur. Pasal mutawatir yakin. Kamu yakin daripada Nabi, kamu tolak. Tapi tidak semua hadis Nabi itu mutawatir. Banyak hadis Nabi itu yang ahad. Ahad ni mana kata diriwayat oleh barangkali seorang, barangkali dua orang. Yalah. Bila seorang dua orang ni boleh jadi tak yang seorang dua orang ni terlupa? Ya boleh jadilah. Yang seorang dua orang ni tersilap boleh jadilah. Nabi habar lain, dia faham lain, boleh jadilah, boleh jadilah. Maka hadis ahad ni dia ada keraguan. Kalau tadi hadis mutawatir dia bawa pada yakin, tak ada ragu-ragu. Hadis ahad ni dia ada ragu-ragu, betul ini daripada Nabi atau tersilap ke, terlupa ke. Bila ada keraguan itulah, maka para ulama terpaksalah bekerja lebih. Dia kaji pula kualiti perawi itu macam mana, ingat ke kuat keingatan dia, atau asyik pelupa orangnya, atau macam mana. Kaji kualiti perawi.
Kaji juga sanad tu bersambung ke putus di mana-mana. Ya. Kata diriwayat daripada tabi'in tapi tak khabar pun ambil daripada sahabat yang mana. Misal contoh. Putus sanad dia. Jadi secara ringkas, kalaulah kualiti perawi itu bagus, sanad pula bersambung tidak putus, maka kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis sahih. Adapun kalau tidak memenuhi, mungkin dapati perawinya tu ada yang pelupa, ataupun sanadnya ada terputus di mana-mana, makanya kemungkinan itu tidaklah besar sangat. Masih ada kemungkinan itu hadis daripada Nabi SAW, tapi kemungkinan itu tidaklah sebagus hadis sahih tadi, dinamakan hadis dhaif. Sebab itu ulama tidak tolak hadis dhaif, pasal masih ada kemungkinan itu daripada Nabi SAW. Cuma ulama bataskan beramal hadis dhaif ni dalam batasan mana. Nak khabar kata ni halal ni haram, tak boleh lah. Pasal ada keraguan, halal haram ni kita nak kena pasti. Nak khabar kata sah ke batal, tu tak boleh lah. Tapi kalau takat fadilat, macam tadi, baca Yasin, confirm dah tu hukumnya sunat. Ya tak? Ke ada ulama kata baca Yasin haram? Tak ada. Sepakat baca Quran tu sunat, dapat pahala. Tinggal lagi kalau baca malam Jumaat, katanya fadilat diampunkan dosa. Maka diamalkan. Atas dasar berhati-hati. Koklah betul Nabi Habib rupa itu, tak adalah kita terlepas fadilat. Ya tak? Konsep hati-hati ni, kalau orang bawa kereta laju, dia faham. Maklumlah, ya, kereta Mercedes BMW, takkan nak bawa 110. Ya. Kancil pun boleh, kasus 110. Dia Azia pun lebih pada tu. Makanya lajaklah dia seronok bawa kereta sedap, 140, 160, 180. Tahu-tahu nampak sebelah sana orang bagi lampu, beam. Apa dia buat? Dia akan slow. Kenapa dia slow? Kerana biasanya orang bagi beam tu khabar kata ada speed trap. Yakin ke ada speed trap? Taklah yakin. Habis kenapa kamu slow? Hati-hatilah, kalau ada speed trap, taklah teman kena. Kalau tak ada pun tak apalah, slow sekejap. Macam itulah konsepnya. Ini ada kemungkinan Nabi SAW khabar bahawa baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa. Tiba-tiba katakanlah sebenarnya tersilap, perawi salah riwayat, masih dapat pahala baca Yasin. Tapi kalau memang betul itu daripada Nabi SAW, kita tak amalkan, terlepaslah ampun dosa tadi. Itu kenapa hati-hati. Saya berhati tengok sebagian orang sekarang ni, dia tak faham apa dia sembang. Saya tak mau ni, tak mau bagi anak saya baca ni pasal tak ada dalil sahih. Saya nak anak saya beramal dengan sahih aja. Kamu faham ke sahih doa itu apa makna? Bab doa ni, kalau tak wajib daripada Nabi SAW pun boleh. Sebab doa ni ibadah umum. Zaman Nabi ada tak agaknya orang doa minta anak berjaya dalam SPM? Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah anak-anak kami ini dapat straight A dalam SPM. Lapangkanlah dada mereka dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan. Ada ke zaman Nabi doa rupa itu? Itu tak boleh lah kita doa. Sebab nak zaman Nabi tak ada doa tu ibadah. Bukan. Ibadah ada dua jenis. Ada ibadah yang diikat, ada ibadah yang tidak diikat. Ibadah yang diikat memang kita tak boleh pandai-pandai. Contoh, solat diikat dengan waktu. Malam ni katanya ada kuliah khas, berceramah daripada Kuala Lumpur. Kita start awal sikit lah. Kita semayang maghrib siap-siap. Dalam 6.30 kita semayang. Nanti masuk maghrib tu kita terus ceramah. Boleh ke? Tak boleh lah. Semayang tu diikat dengan waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahkan kalau seumpama haji, bukan takat waktu, tempat pun dia ikat. Ada satu ajaran di Pulau Pinang, nama ajaran Taslim. Dia hamba boleh buat haji di Pulau Pinang. Seronok dah. Lepas tawaf pergi shopping di Komtar, perkena nasi kandak beratur. Buat haji di Pulau Pinang, tak payahlah nak visa pelbagai beratur. Tak boleh. Jangan kena haji di Pulau Pinang, haji di Madinah Munawwarah pun tak boleh. Haji mesti di Kaabah. Wukuf mesti di Arafah. Saya semalam wukuf tu Arafah penuh sah. Jadi saya berfikir di luar kotak. Saya pergi wukuf di Mina, tak ada orang. Yang penting kita ikhlas. Mana mahunya. Ikhlas juga. Dan namanya wukuf Arafah. Kalau wukuf di Mina tu bukan berfikir di luar kotak, itu berfikir di luar otak. Tak sahlah haji mereka. Jadi dia ada beza. Tapi kalau umpama selawat, umpama zikir, umpama baca Quran, tu nak selawat bila? Tu pulang. Nak selawat banyak mana? Lagi banyak, lagi bagus. Nak selawat di mana? Di mana-mana yang sesuai boleh selawat. Ya tak?
Dalam kereta boleh tak selawat? Boleh. Awak suka jogging, daripada jogging kosong dapat sihat tubuh badan je, ya, sambil-sambil jogging awak selawat, boleh ke? Boleh. Sebab itu ibadah ni ada yang diikat, kita kena ikut ikatan dia, jangan kita ubah. Ada ibadah yang tidak diikat, jangan pula kita pandai-pandai menyempitkan. Kan ada orang gitu, mana boleh selawat selang-selang tarawih ni, Nabi tak buat. Sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum, bukan satu-satu sumber hukum. Quran juga sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' kesepakatan ulama sumber hukum, qiyas kita pakai hukum yang ada nas kepada yang tak ada nas kerana asas hukumnya sama. Misalnya ada orang proses air ketum, orang sini biasa minum air ketum, kalau biasa pun malu dah nak habis, yalah. Katanya air ketum ni ada dua jenis, ada yang dia rebus minum bagus katanya, bertenaga, gula dalam darah pun jadi bagus. Tapi ada yang dicampur dengan obat nyamuk, campur dengan obat batuk, minum tu jadi mabuk. Apa hukum minum air ketum yang mabuk tadi? Mana dalil? Adakah ayat Quran bahawa kata haram? Adakah hadis kata haram? Jangan ke kata haram, sebut air ketum pun tak ada. Dalam Quran hadis tu, ya, ayat wa in kuntum, itu bukan ayat ketum. Itu makna lain. Tak ada. Tapi kita kias dengan khamar, wine. Wine tu haram asasnya kerana memabukkan. Maka mana-mana minuman yang memabukkan atas jalan kias hukumnya haram. Makanya dalam beramal kita kena pilih salah satu daripada 4 mazhab yang ada dan kita mengaji dan kita beramal. Soalan, kenapa kita nak ikut mazhab, Ustaz? Quran hadis dah ada. Ikut je lah Quran hadis. Pasal apa nak ikut mazhab? Itu satu soalan. Soalan yang kedua, zaman Nabi mana ada mazhab? Soalan yang ketiga, ya, Nabi dulu semayang mazhab mana? Pernah dengar soalan tu? Ada lagi yang lebih canggih, futuristik. Nabi Isa AS turun ke dunia nanti, Nabi Isa ikut mazhab mana? Termenung kita. Ya, mazhab kita pun tak habis ngaji lagi. Nak tahu mazhab Nabi Isa, termenung. Bukan macam itu. Mazhab tu maknanya pandangan. Zahaba yazhabu maknanya pergi. Mazhab maknanya tempat pergi. Zahaba yazhabu juga berarti berpandangan. Mazhab maknanya pandangan. Maka kalau kamu kata, buat apa kita ikut mazhab, ikut Quran dan hadis, betul-betul kamu tak faham. Pasal mazhab itu produk daripada Quran hadis. Bila-bila mana ulama pergi pada Quran dan hadis, berlaku salah satu dari dua. Sama ada berlaku ijma', sepakat, semua faham, sama fatwa, wajib ikut, dan tak jarang berlaku beza faham, beza fatwa. Fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Cuba ambil contoh. Saya tanya orang sini, ya, dalam Taman Meru. Kalau ada satu perempuan dicerai oleh suami dia, janda lah, ya tak? Boleh ke kita nak menikah dengan janda dia? Boleh kan? Segar pula nak abah, ya, isteri dia berkati. Boleh lah janda. Jangan isteri orang. Isteri orang tak boleh lah kita menikah. Janda orang boleh. Syarat dia setelah habis iddah. Masa dalam iddah tak boleh. Baik, lama mana iddah perempuan dicerai oleh suami? Quran sebut jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka sepakat para ulama, iddah perempuan yang merdeka bukan hamba sahaya 3 kali quru. Pasal salah sah memang makna 3. Tapi quru makna apa? Quru ada 2 makna. Satu quru makna haid, satu lagi quru maknanya suci daripada haid. Mana satu yang dimaksudkan dalam ayat? Maka tu asallah ulama kaji. Saya ingat masa saya belajar Ayatul Ahkam masa tahun 5 di UIA. Sekolah di Malay College. Tu macam mana sekolah Malay College menjadi ustaz? Kita dulu panjat pagar dengar ceramah daripada tok-tok guru, Tuan Jerit Mak Saman Kati. Ya, ustaz-ustaz yang ngajar di masjid tu, kita tumpanglah dengar, dapatlah alhamdulillah berkat. Sebab dulu saya ingat di Perak ni, kalau kuliah apa pun di masjid sekalipun berkitab, ada berkat. Tu dia kata kepik kitab sana kemari, kitab bawa ketiak, ketiak bawa kitab. Tapi masya-Allah akhirnya alim. Ya, berkat. Jadi tahun 5 di UIA kita belajar Ayatul Ahkam. Dia kaji sampai mana ayat lain yang berkaitan, mana hadis lain yang berkaitan dengan isu tu. Bahkan apa kaedah bahasa Arab, salah satu itu muannas,
adatnya muannas, makdudnya kena muzakkar. Sampai macam itu ulama kaji. Akhirnya ulama mazhab Hanafi kata quru makna haid. 3 kali haid habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i kata quru makna suci. 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba faham satu perkataan yang sama, iaitu quru, masih berlaku 2 mazhab. Itu macam mana awak senang hati kata jangan ikut mazhab, ikut Quran Sunnah. Mazhab itulah produk daripada Quran Sunnah. Ada zaman Nabi tak ada pun mazhab. Yalah, kalau kamu faham mazhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya belumlah ada. Tapi kalau kamu faham mazhab itu sebagai pandangan, ada. Dan Nabi iktiraf. Contoh, mazhab bila tak ada dalil. 2 orang sahabat Nabi nak semayang, air tak ada. Apa nak buat air tak ada? Ya tayamum. Sebab ada dalil bagi tahu kata tayamum. Jadi beramal dengan dalil, tayamum, solat. Lepas solat, teruskan perjalanan. Waktu solat masih berbaki, jumpa air. Kat situ dalil tak jelas. Kalau jumpa air, nak kena semayang lagi sekali ke tak payah. Makanya seorang sahabat ambil wuduk, solat lagi sekali. Seorang sahabat kira pakai jadi hak tadi. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat hanya 1 kali, asabtas sunnah. Apa kamu buat tu kena dah. Kena dah cara kamu buat tu. Sekali je cukup. Adakah Nabi kata kepada yang solat 2 kali, fa'altal bid'ah, kamu ni buat bid'ah, semayang 2 kali? Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu dapat pahala 2 kali. Pahala semayang kali pertama dan pahala semayang kali kedua. Berarti Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan bila mana tidak ada dalil. Bahkan ada kalanya dalil ada, akan tetapi beza faham. Bila Nabi SAW hantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah ni penduduk Madinah, tapi dia membuat pengkhianatan, iaitu ketika Madinah diserang oleh tentera Al-Ahzab dalam peperangan Al-Khandaq, Yahudi Bani Quraizah berpihak dengan musuh. Patut awak dah penduduk Madinah, ya, sama-sama lah dengan penduduk Madinah, pertahankan. Tak, dia bersekongkol dengan musuh. Mungkin zaman sekarang ni dia panggil treason. Maka Nabi SAW hantar tentera, Nabi pesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Itu namanya dalil. Dan dalil ni sahabat dengar sendiri dengan telinga mereka. Dalam perjalanan, belum sampai di kampung Bani Quraizah, masuk waktu asar, sebahagian sahabat bersiap nak solat. Sebahagian lagi kata, tak kena Nabi pesan tadi, jangan solat. Di kampung Bani Quraizah baru solat. Yang nak solat, dia kata apa? Dia kata bukan itu maksud Nabi. Nabi tidak bermaksud macam itu. Lalu mereka solat. Yang sebahagian lagi tak solat sampai di kampung Yahudi Bani Quraizah, barulah solat asar. Pada masa itu dah masuk maghrib dah pun. Asar dah habis. Apa poin dia? Poin dia bila berita itu sampai kepada Nabi SAW, lam yu'annif wahidan minhum. Bagi dia tak kritik mana-mana satu. Yang solat dulu pun pasal dia memfaham maksud Nabi solat di kampung Bani Quraizah tu maknanya bersegera. Agak-agak asar tu dah sampai sana. Macam kita lah, kalau kita musafir je lah, dari Ipoh nak ke Johor, kita asar di Kuala Lumpur lah, tak jalan jam, ya, kita asar lah di mana-mana. Tak mesti macam kita sebut tadi. Itu pahaman yang pertama. Pahaman yang kedua, dia faham ini adalah satu pengecualian. Hukum asas sembahyang kena ikut waktu, tapi dalam kes ini istimewa, sembahyang mesti dah sampai di kampung Bani Quraizah walaupun habis waktu. Oleh kerana dua-dua tu ada asas kefahaman masing-masing, Nabi tak kritik. Habis kenapa nak kena ikut 4 mazhab, Ustaz? Kalau saya nak ikut mazhab sahabat Nabi tak boleh ke? Sahabat Nabi lebih hebat lagi daripada Imam Syafi'i. Kalau saya nak ikut mazhab ulama-ulama lain tak boleh ke? Jawabnya memang betul, asalnya boleh je. Kamu ikutlah mana-mana ulama yang mahir, sahabat Nabi ke siapa ke, ikut. Tapi kamu nak ikut sahabat Nabi tu, kamu ngaji ke dengan sahabat Nabi? Kan tidak. Jadi kenapa kita ikut 4 mazhab? Kerana takdir Allah, 4 mazhab inilah yang masih kekal sampai hari ini. Mazhab lain pupus, tak sampai. Bukan tak hebat. Imam Syafi'i pernah puji guru beliau, Imam Laits bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik. Dua-dua dia guru beliau. Imam Laits guru Imam Syafi'i, Imam Malik juga guru Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau Laits ni dia lebih faqih, dia lebih mahir hukum berbanding dengan Malik. Tapi mana mazhab Imam Laits sekarang? Tak sampai. Barang tak sampai bolehkah kita amal? Mana boleh?
Yang sampai takdir Allah 4 mazhab. Makanya kita pilih salah satu, kita beramal, kerana inilah mazhab yang bersambung sanad sampai kepada Nabi SAW. Hati-hati. Ada orang dia rupa semayang dia lain daripada orang lain. Cara dia akad takbir lain, cara dia letak kaki lain, cara dia letak tangan lain, ya. Cara jari dia gerak-gerak masa tahiyat lain. Kita tanya, pasal apa semayang rupa ini? Dia kata pasal nak ikut hadis Nabi. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu itu salat rupa mana kamu lihat aku salat. Jadi semangat dia bagus. Dia nak salat macam Nabi salat. Tapi kefahaman dia tak apa bagus. Kita kena bagi dia sedar balik. Baguslah Mika nak salat macam Nabi salat. Cuma nak tanya, bila Mika nampak Nabi salat? Minggu lepas ke tahun lepas? Bagi dia sedar balik. Kan tak ada antara kita yang solat rupa kita solat tadi pasal kita pernah lihat Nabi solat rupa itu, tak ada. Kalau ada tu bohong lah. Yang ada kita solat rupa kita solat pasal guru kita hamba macam itulah cara solat. Dan dia pun tak lihat Nabi solat, guru kita tu ambil pada guru beliau. Kalau kita ikut mazhab, akan bersambung cara solat kita pada imam mazhab, kepada guru imam mazhab, kepada sahabat Nabi yang lihat bagaimana Nabi SAW solat. Jadi hati-hati. Eloklah di masjid tu ada ustaz yang ngajar, kalau di negara kita ni fiqh syafi'i lah. Ya. Dah 8.29, Isyak 8.35. Mungkin nak cerita semua tak sempat lah. Kita sentuh tentang Islam baru. Tentang iman, ilmu tauhid, ulama' kita susun ilmu yang dikenali sebagai sifat 20, pengajar sifat 20. Itu pun ada orang buat kacau juga, kata dia jangan belajar sifat 20, kata dia. Ada ustaz yang dia habar, dia kata sifat 20 ni ilmu paling celaka, dia kata jangan belajar. Ada pula belajar sifat tu ada ilmu celaka, macam mana? Pasal dia kata sifat 20 ni mana ada zaman Nabi. Ya, ilmu sifat 20 tak ada zaman Nabi. Ini ilmu ambil pada falsafah Yunani, kata dia. Ini ilmu banyak guna akal. Baik, yang pertama. Bila kamu kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, kamu faham tak sifat 20 tu apa dia? Cuba kamu bilang dulu sifat 20 sebelum kamu nak kata sifat 20 tak ada zaman Nabi. Yang pertama apa? Wujud. Berarti Allah tu wujud. Apa zaman Nabi Allah tak wujud? Kidam, Allah wujud tidak ada permulaan. Apa zaman Nabi memang Allah wujud ada permulaan? Baqa, Allah wujud tidak ada perakhiran. Apa zaman Nabi Allah akan binasa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Apa zaman Nabi Allah sama macam makhluk? Kan tidak. Setiap satu daripada sifat 20 tu sebelum zaman Nabi dah ada. Pasal sifat tu ada pada zat. Zat tu qadim. Maka sifat tu ada sebelum ada Nabi SAW. Ada pun ilmu, ilmu tu adalah zaman sahabat. Apa sahabat tak tahu ke Allah wujud? Sahabat tak tahu ke Allah berkuasa? Allah berkehendak, Allah melihat, Allah mendengar? Cuma tak susun je. Tak susun, tak adalah masalah. Zaman Nabi pun tak adalah sahabat belajar idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ma'arid li sukun. Tapi tajwid ada. Bacaan Quran yang elok tu ada zaman sahabat, cuma tak disusun. Kalau dikatakan ilmu sifat 20 daripada ahli falsafah Yunani, tolong namakan ahli falsafah Yunani yang nama apa ngajar sifat 20, cuba apa? Yang dia sembang kencang, jangan ini sifat 20 ni daripada falsafah Yunani. Baik. Ahli falsafah Yunani mana ngajar sifat 20, cuba apa? Mana ada? Kalau adalah for the sake of argument, untuk kita berhujah, kaji punya kaji, ada rupanya ahli falsafah Yunani ngajar Allah wujud kidam baqa. Berarti berimanlah dia. Ya tak? Kita yang kata sebaliknya akan jadi kafir. Kalau kita kata Allah tak wujud, atau kita kata Allah sama macam makhluk, kalau kita kata Allah berhajat pada pencipta, kalau kita kata Allah tu banyak, jadi tak ada. Kalau ada, berarti beriman orang tu. Masalahnya sifat 20 ni banyak guna akal. Ada? Memang agama kita tak bagi guna akal ke macam mana? Ada orang tulis dekat Facebook, dia mari dekat Facebook kami, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah saya pakai Quran Sunnah, saya tak guna akal. Betul-betul kamu bohong. Kamu pakai Quran Sunnah, pasti kamu guna akal. Quran Sunnah yang suruh kita guna akal. Kita baca surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umur dia, nescaya kami akan patah balikkan kejadian dia, daripada kuat jadi lemah, daripada boleh urus diri sendiri jadi tak mampu. Ya, afala ya'qilun. Pasal apa kamu tak guna akal? Kalau kita guna akal, kita tahu kita ada Tuhan. Pasal kita tak boleh kawal diri kita.
Kita mana mau, kalau dah kuat mau, mana kita lemah. Ada orang yang dah kuat dia nak jadi lemah balik? Tak mau. Ya, orang yang dah berkuasa nak hilang kuasa? Tak mau. Ya, orang yang sihat nak jadi sakit? Tak mau. Tapi berlaku tak pada kita? Berlaku. Cubalah fikir. Maknanya kamu ada Tuhan. Tuhan yang menguasai kamu. Bahkan tak guna akal lah menyebabkan orang tu masuk neraka. Kalau di Kuala Lumpur, rajin pula masjid-masjid ni baca setiap malam surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk ni ada fadilat besar. Antara ayat surah Al-Mulk, Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka berkata, kalaulah dahulu kami ketika di dunia itu kami mau dengar, ada ramai orang tak mau dengar. Aw na'qilu, atau kami guna akal, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Berarti salah satu sebab orang masuk neraka tak guna akal. Agama kita bukan agama ikut-ikutan. Agama kita agama sebab kita faham bahawa kita itu punya Tuhan, bahawa Tuhan kita maha berkuasa, maha melihat dan sebagainya. Ya, agama lain mungkinlah tak boleh guna akal. Kalau guna akal tak adalah kita nak sembah batu kayu, ya tak? Agama kita sembah Tuhan yang maha kuasa. Maka ini dua ilmu yang sempat saya sentuh pada malam ini, iaitu ilmu fiqh dan juga ilmu akidah. Satu lagi ilmu tasawuf, ringkasnya anta'budallaha ka'annaka tarah, kata para ulama, itu adalah maqam musyahadah. Orang tu dia rasa macam nampak Allah Taala, bukan nampak zat Allah, tapi nampak kuasa Allah, nampak keesaan Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak, itu maqam muraqabah. Dia sentiasa duk rasa Allah perhati dia. Allah tahu apa dia buat. Jadi eloklah. Ya tak? Tak adalah nak balu duit zakat kalau rasa Allah dah tengok kita, ya dah. Tak tergamaklah kita, tapi pasal Allah tak perasan Allah tengok kita. Jadi ini tiga ilmu yang penting dalam agama kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadda min syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dhulil ma'sati ila 'azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.